Aki tengah fikir. Nak terus kayuh basikal atau naik bas? Nak. Ara tak pernah naik bas. Naik bas lah. Aris dah penat kayu. Tak sampai-sampai juga. Ara pun dah penat. Baik, Ara duduk je. Tak kayu pun penat. Tapi kalau kayuh basikal, kita boleh berhenti makan pau cendawan yang sedap tu. Pau cendawan? Sedapnya. Jom kita kayuh basikal je lah kalau macam tu. Tapi naik bas lagi bagus. Sejuk. Aris boleh rehat. Betul. Naik bas lah. Boleh rehat dan tidur. Kalau berbasikal, boleh berhenti dan melihat alam. Aki boleh cerita lagi. Seronok dengar cerita Aki. Naik basikal lah. Apalah Ara ni? Kejam nak naik bas, kejam nak naik basikal. Pilih salah satu je lah. Perangai Ara ni macam lalang. Teringat Aki satu peribahasa. Kemana angin yang deras, ke situlah condongnya. Aris tahu artinya. Pendirian yang tidak tetap. Betul tu. Wah. Mana abang tahu? Abang kan pandai. Aki mesti ada cerita kan? Ceritalah. Ada. Dengar cerita ni. Pada zaman dahulu, Tunggu, Bapak. Tunggu. Aku hanya ingin berkawan. Kenapa kau terbang pergi? Hey. Semua binatang udara tak mahu berkawan dengan aku. Kalau macam ni, lebih baik aku berkawan dengan binatang darat. Aku pun bukannya tinggal di udara. Aku tinggal di gua. Malichan, hoi hoi. Chan Malichan, Bom payung. Sedap juga suaranya. Kancil. Aku boleh berkawan dengan kancil. Dia binatang darat yang bijak. Rambutan. Bertuahnya. Aku memang lapar ni. Helang ke? Kancil. Kancil, tunggu. Ini akulah. Kelawar. Kelawar. Aku ingatkan helang tadi. Selama ini tak pernah aku nampak kelawar dalam hutan ni. Betul. Aku sudah lama mengasingkan diri. Tapi kini aku rasa sunyi. Aku ingin berkawan dengan binatang di darat. Oh, kalau macam tu, marilah kita berkawan. Nak? Betul ni? Betul ke? Betul. Aku juga harap dapat berkawan dengan semua binatang darat. Boleh. Mari aku bawa kau berjumpa Raja Binatang Darat, iaitu Sang Gajah. Nak. Terima kasih, Kancil. Baik, kau boleh berkawan dengan binatang darat dan masuk kumpulan kami. Tapi mesti bersedia membantu sekiranya kami ditimpa sebarang kesusahan. Aku setuju. Binatang udara datang menyerang. Ketuanya helang. Ada bersama.
nak buat ni? Aku takut. Mereka mesti nak cari makanan. Apa pendapat kau, Kancil? Kau mesti ada cadangan yang bernas. Kita perangkap mereka dulu. Iya. Kemudian baru kita hapuskan mereka. Tapi kita perlu bantuan kelawar. Aku? Kau masuk sana. Kau pula pergi sana. Cepat. Cepat, sembunyi sebelum mereka sampai. Kau pasti ke diorang takkan jumpa kalau kita menyorok di sini? Kawasan ni tersorok. Dilindungi pokok-pokok besar dan tinggi. Tak mungkin binatang terbang nampak. Kau memang bijak, Kancil. Kamu semua jangan keluar dari tempat persembunyian hingga diberi isyarat selamat. Di situ rupanya tempat sembunyi kamu semua. Gagak dah lihat semuanya dan dah terbang pergi. Mesti dia akan laporkan pada Helang. Kita tunggu di sini. Kelawar, siap sedia. Binatang darat sedang menyorok di celah-celah semak. Di atas pokok pun ada. Mereka ingat mereka bijak. Kita binatang terbang. Hanya perlu meninjau dari udara untuk tahu gerakan mereka. Mari kita serang mereka sekarang. Tak sampai-sampai pun. Ke binatang udara dah tahu muslihat kita. Sabar. Tolong, jangan. Maafkan kami. Kami janji takkan ganggu binatang darat lagi. Jangan kau kembali lagi. Terima kasih Kelawar di atas bantuan kau. Betul.
Selama ni mereka asyik terbang di udara. Tapi kali ni mereka jatuh ke tanah. Bila kita dapat kalahkan mereka. Betul tu. Kelawar, mulai hari ini, kau adalah kawan binatang darat buat selamanya. Kau boleh berkongsi makanan dengan kami. Berkawan dengan binatang darat dapat makan banyak. Tapi kalau aku berkawan dengan mereka, aku boleh terbang bersama. Kita kalah. Semua sebab kelawar. Kelawar yang membantu binatang darat. Kenapa? Kau kan binatang udara. Sepatutnya kau bantu kami. Sepatutnya. Tapi kamu binatang udara, tak nak berkawan dengan aku. Sabar. Jangan marah. Marilah jadi kawan kami. Boleh ke? Sebenarnya aku kagum melihat korang terbang. Aku memang ingin terbang bersama-sama. Boleh. Kita boleh berkawan dan terbang bersama. Tapi ada syaratnya. Apa? Cakaplah. Aku tak boleh khianati binatang darat. Mereka kawan aku. Tapi tadi kau nak jadi kawan kita orang. Kau kelawar, kena buat pilihan salah satu. Cuba kau bayangkan. Jadi aku pilih jadi kawan binatang udara. Makan. Kelawar, cepat sedia. Kau kena bantu kami. Berani kau datang lagi? ya, kali ini kami mesti menang. Serang! Kecil, mana kelawar? Kelawar, apa yang kau buat? Kancil, aku... Dah banyak makanan kita dapat. Ini semua dengan pertolongan kelawar. Hah? Ya, jom pulang. Dah lama aku tidak terbang bersama elang dan kumpulannya. Kemana mereka menghilang? Gagak! Oh, Gagak! Elang! Helang dan kumpulan gagak telah berpindah. Iya, tempat ini telah dijumpai pemburu. Mereka pergi mencari tempat lain yang selamat. Mereka tinggalkan aku. Kata kawan.
Kawan-kawan aku binatang darat. Kancil pun ada. Seronoknya mereka. Kawan-kawan, lama tak jumpa. Rindunya nak main sama-sama. Pergi kau dari sini. Kau telah mengkhianati kami. Ya, sesiapa yang tidak tetap pendiriannya tidak layak menjadi kawan kami. Kemana angin yang deras? Ke situ condongnya. Wah. Begitulah ceritanya. Orang yang tiada pendirian memang susah nak buat pilihan. Akhirnya, dia akan kehilangan segala-galanya. Dengar tu Ara. Dengar. Ya ke? Dan kerana itu jugalah kelawar hanya terbang pada waktu malam. Sebab dia rasa malu untuk menunjukkan dirinya. Betul ke? Mestilah betul. Ini kan Aki yang cerita. Ara dah buat keputusan. Ya. Tak nak naik bas. Kita kaya basikal. Tak ada tapi. Kita kaya basikal. Macam ni lah bagus. Tetap pendirian. Dah, mari. Dah jual makanan lain? Tak dapat makan porsi lawan. Nak buat macam mana? Kedai roti perata.